Hai, Assalamualaikum. Saya Alia Syafqah binti Muhammad Faiz. Hari ini saya akan membentangkan perbezaan pengajaran kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dengan pengajaran kurikulum permata. Okey, kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK ini menekankan pengajaran yang berasaskan yang berasaskan 6 tunjang utama, iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang keterampilan diri, tunjang kemanusiaan, tunjang sains dan teknologi, dan tunjang yang terakhir adalah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Okey, pengajaran yang seterusnya adalah pengajaran yang menggunakan pendekatan secara bertema. Kaedah pengajaran ini adalah dengan menyatupadukan pelbagai bidang pembelajaran yang lain ke dalam satu bentuk tema yang berdasarkan daripada satu situasi sebenar ataupun satu peristiwa semasa. Selain itu, ia juga boleh berdasarkan daripada minat dan juga aktiviti semasa kanak-kanak. Kemahiran ini melibatkan komponen utama seperti membaca yang melibatkan pengenalan huruf, bunyi, suku kata, perkataan dan juga frasa. Pendekatan ini digunakan bagi membina minat membaca dan pemahaman kanak-kanak. Komponen yang seterusnya adalah menulis, di mana ia bermula dengan menggalakkan kemahiran motor halus, seterusnya memberi galakan untuk membuat lakaran, membentuk huruf, menulis perkataan dan frasa mudah. Komponen yang ketiga adalah mengira. Ia melibatkan satu pemahaman konsep nombor, simbol nombor, operasi tambah dan tolak mudah yang menggunakan objek konkret serta pengenalan nilai tempat. Dan yang terakhir adalah menakul, di mana menggunakan kemahiran berfikiran logik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan mudah seperti mengelaskan objek, membanding beza dan juga membuat reference. Seterusnya, pengajaran di dalam kurikulum permata pula ia menggunakan satu pengajaran pendekatan melalui bermain yang merujuk kepada satu kaedah pembelajaran yang menggunakan aktiviti permainan sebagai medium utama untuk kanak-kanak belajar. Kanak-kanak tidak belajar secara formal seperti di sekolah rendah, tetapi mereka belajar secara semula jadi melalui satu penerokaan dan satu pengalaman. Berbeza dengan KSPK yang berasaskan 6 tunjang, kurikulum permata lebih menggunakan pengajaran yang berlandaskan 6 bidang pembelajaran utama. Pembelajaran utama yang pertama adalah perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian. Ia memfokuskan kepada satu pembentukan akhlak, keyakinan diri, kawalan emosi dan satu nilai murni. Di mana kanak-kanak akan belajar bagaimana untuk berkongsi, menunggu giliran dan hormat orang lain. Yang kedua adalah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, di mana ia dapat membantu kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan jelas dan memahami bahasa, termasuklah kemahiran mendengar, bertutur, mengenal huruf dan juga asas membaca. Okey, kemahiran perkembangan yang ketiga adalah perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, di mana ia adalah satu pendekatan yang memperkenalkan satu konsep nombor, bentuk, saiz, corak dan penyelesaian masalah, di mana kanak-kanak belajar secara menyeluruh, secara bermain seperti mengira objek ataupun membuat penyusunan blok. Yang keempat pula, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Ia merujuk kepada satu aktiviti yang membenarkan kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar menggunakan 5 deria seperti mendengar, melihat, merasa, menghidu dan juga sentuhan. Dengan itu, mereka akan belajar tentang haiwan, tumbuhan, cuaca dan kehidupan seharian mereka. Perkembangan yang kelima adalah perkembangan fizikal dan psikomotor, di mana perkembangan ini melibatkan melibatkan kepada pergerakan kasar dan halus. Sebagai contoh aktiviti berlari, melompat, memegang pensel dan juga menggunting.
Perkembangan yang keenam ataupun yang terakhir adalah perkembangan kreativiti dan estetika, di mana ia menggalakkan kanak-kanak untuk berimajinasi melalui seni muzik, pergerakan dan aktiviti kreatif. Bukan sahaja untuk hasil yang cantik, tapi untuk satu ekspresi diri mereka kepada dunia persekitaran. Selain itu, pengajaran kurikulum permata juga menerapkan pendidikan yang holistik. Ia bermaksud satu pendekatan pengajaran yang memberi perhatian kepada keseluruhan perkembangan kanak-kanak, bukan sahaja di dalam akademik, tetapi menyeluruh itu termasuklah seluruh perkembangan fizikal, emosi, sosial, intelek, rohani dan kreativiti kanak-kanak. Pengajaran yang terakhir mengikut kepada kurikulum permata adalah dengan aktiviti pembelajaran yang berlaku di dalam satu persekitaran yang kondusif. Ia merujuk kepada satu suasana pembelajaran yang selamat, tersusun dan merangsang bagi menyokong perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak agar supaya mereka dapat belajar secara berkesan. Sebagai contoh, persekitaran mestilah bebas daripada segala bahaya. Persekitaran juga bersih dan tersusun. Seterusnya, ruang pembelajaran perlulah mempunyai bahan yang sesuai seperti di sudut membaca. Seterusnya, apakah perbezaan dan persamaan kelayakan bagi seorang guru kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dengan kelayakan seorang guru permata? Persamaan yang ada dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan dengan kurikulum permata adalah kedua-duanya mengutamakan seorang guru yang berwarga negara Malaysia, dan juga guru mestilah bersih dari segala rekod jenayah. Namun ada perbezaannya pula. Dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan, guru mestilah sekurang-kurangnya merupakan seorang graduan lulusan dalam Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK ataupun sijil kemahiran pendidikan awal kanak-kanak, dan guru mestilah berumur 21 dan ke atas. Berbeza pula dengan kurikulum permata, umur bagi seorang guru yang berkelayakan adalah seawal berusia 18 tahun dan ke atas. Seterusnya, beliau juga perlulah mempunyai kelulusan ataupun sijil kursus asuhan permata KAP. Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Livaini Vasentan, nombor matrik 3253000261. Untuk slide pertama, saya akan menerangkan tentang kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran ialah pendekatan atau strategi keseluruhan yang digunakan oleh dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini penting kerana ia menentukan cara murid memahami sesuatu pelajaran serta tahap penglibatan mereka dalam satu kelas. Membantu murid mengekspresikan emosi dan imajinasi mereka. Oleh itu, pemilihan kaedah yang sesuai dapat meningkatkan minat murid, memudahkan pemahaman serta menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Antara kaedah yang biasa digunakan adalah bermain sambil belajar, berpusatkan murid, berasaskan pengalaman, inquiry, penemuan dan pembelajaran tematik. Dan contohnya, aktiviti permainan blok dapat membantu murid mengembangkan kreativiti dan kemahiran motor halus. Seterusnya, kita lihat pula teknik pembelajaran.
Teknik pembelajaran ialah langkah atau aktiviti khusus yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu kaedah pengajaran. Jika kaedah merupakan perancangan besar, teknik itu ialah cara pelaksanakan dalam kelas. Antara contoh teknik pembelajaran ialah bercerita, soal jawab, nyanyian, demonstrasi dan perbincangan dalam kumpulan, latih tubik dan penggunaan bahasa bantu mengajar. Sebagai contoh, teknik bercerita dapat menarik perhatian murid dan merangsangkan perkembangan bahasa. Teknik soal jawab pula membantu guru menilai tahap kefahaman murid. Manakala demonstrasi membolehkan murid melihat secara langsung cara melakukan sesuatu aktiviti. Kesimpulannya, gabungan kaedah dan teknik yang sesuai dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran, menarik minat murid serta membantu mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, Pemata Negara dan juga kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat memberikan penekanan yang sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Pemata Negara telah memberikan fokus kepada asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang baru lahir sehingga umur 4 tahun dengan penekanan kepada perkembangan holistik merakumi aspek jeris iaitu jasmani, emosi, sosial, intelek dan rohani. Manakala KSPK pula iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan memberikan panduan yang lebih formal iaitu kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun bagi memastikan mereka lebih bersedia untuk memasuki tahun 1. Melalui gabungan kedua-dua ini, kanak-kanak dapat berkembang secara menyeluruh, membina sahsiah yang baik, berkeyakinan serta mempunyai kemahiran sebelum memasuki alam persekolahan. Oleh itu, kurikulum Pemata Negara dan juga KSPK iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan dapat melahirkan generasi yang seimbang, kualiti dan berdaya saing demi masa depan negara.